Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Rabu tanggal 12 November 2025 bersamaan dengan hari ini 21 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 72 mata memandang. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR, iaitu live Abah Haji kita yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi. Dan hari ini kita ada aturan baru yang mana yang hadir, sahabat baru yang ingin mengikut naik ke kotak ataupun ke Komal untuk mengaji, perlu gunakan komen hashtag ikut ngaji. Alhamdulillah, dan pada pagi ini kita masih lagi dengan pengajian Al-Quran dengan surah Al-An'am ayat 159 hinggalah 165. Alhamdulillah, hari ini kita telah pun menghabiskan surah Al-An'am yang mana bacaannya dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz MYU Legend iaitu Menteri Agama JKR dan juga Ustaz Zahjid. Dan bacaannya hari ini dibacakan oleh Ati ayat 159, Has ayat 160 dan 161, Umu ayat 162, Abang Ai ayat 163 dan 164, dan Nur Hayati ayat 165. Alhamdulillah. Dan ulasan daripada Ustaz Zahjid pada pagi ini, bacaan sebutan huruf pada ta'wuz, huruf Ain, huruf alif dan ain satu-satu sebutan, dan basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim, ha kecil, huruf dikerongkong. Perhatian pada huruf-huruf bertasydid, sempurnakan harakat bacaan. Huruf jim dilembutkan sebutan, huruf izhar sebutan dan bacaan jelas. Bacaan pada huruf-huruf mad, seandainya salah baca maka berhenti sekejap atau sejenak dan boleh diulang semula ayat. Alhamdulillah. Dan daripada Ustaz MYU Legend, huruf sod, jangan dimonyong atau dimuncungkan mulut. Selain 5 huruf kokolah, huruf lain jangan dipantul. Persiapan nafas penting. Teknik ambil dan buang nafas. Tarik nafas dan katupan ataupun ditahan. Wakaf terlarang, la dilarang berhenti. Namun untuk yang masih belajar, bacaan terpatah-patah, tidak lancar, dibolehkan berhenti pada maksud ayat ataupun sempurna perkataan. Dan pada pagi ini kita ada tazkirah daripada Ustaz MYU Legend. Alhamdulillah, surah Al-An'am ayat 158 hinggalah 165. Kerasnya kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW, orang yang memisahkan agama mereka dengan perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah engkau Nabi Muhammad bersangkutan sedikit pun dengan perbuatan mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya berserah kepada Allah. Ayat 160, sesiapa yang membawa amal yang baik pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal yang jahat, maka dia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat 161, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang lurus, kepada agama yang lurus benar, agama Ibrahim yang suci daripada syirik, dan dia bukanlah daripada orang yang musyrik. Ayat 162, katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ayat 163, tiada sekutu baginya dan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang terawal menyerahkan diri kepada Allah. Ayat 164, katakanlah apakah aku patut mencari Tuhan selain Allah? Dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu, dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh setiap orang melainkan dosanya tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu dia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan sebahagian kamu atau sebahagiannya yang lain dengan beberapa darjat, kerana dia hendak menguji kamu pasalnya yang apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azabnya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dan dikongsikan pagi tadi peristiwa Nabi Adam alaihi salam digoda iblis, dikeluarkan dari syurga namun tetap tidak menyalahkan iblis.
Nabi Adam menyalahkan diri sendiri disebabkan Nabi Adam alaihissalam tiada pengalaman dalam kehidupan tergoda dengan godaan iblis. Malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Sifat angkuh sombong iblis hinggalah hari kiamat 3 syahadat. Syahadah kepada Allah, syahadah kepada Rasul, syahadah kepada diri sendiri, iaitu keyakinan iman. Hidayah milik Allah. Carilah ilmu selagi masih ada hayat, masih hidup. Jangan urusan dunia lebih penting. Jangan melebihkan urusan dunia dari urusan akhirat. Hiburan atau berhibur tetap boleh, kegembiraan, tetapi jangan melampaui batas dan agama. Biar kita mengerti apa yang kita pelajari dan memahami waktu akhir kita di mana. Jangan malu untuk belajar dan kita semua sentiasa belajar dan wajib belajar Al-Quran. Carilah guru-guru, ustaz-ustazah yang boleh membimbing dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, itu daripada Ustaz MYU, tazkirah daripada Ustaz MYU pada pagi ini, dan doa penutup dibacakan oleh Ustaz MYU Legend. Alhamdulillah. Dan saya sampaikan info zakat JKR pada minggu ini telah diberikan kepada Ustaz Aziman sebanyak ringgit Malaysia RM312.59. Alhamdulillah, semoga ianya dapat meringankan beban ataupun memberikan manfaat pada beliau. Dan saya bacakan sedikit info iaitu isteri kepada Abang BZ Hanif, Kak Lin, telah dimasukkan ke hospital atas masalah kesihatan dan telah pun discharge semalam. Dan sesiapa yang ingin melawat beliau, silalah hubungi Abang BZ Hanif, dan marilah kita semua mendoakan agar beliau diberikan kesembuhan seperti sedia kala dan dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan itu berakhirlah liputan aktiviti JKR pada hari ini. Saya terus bacakan senarai nama infak umrah dan beras pada hari ini, Rabu 12 November 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Jagindas di Umi Kalsum, Bonda Kama, Kak Ayang Masuri, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Halijah, Kak Jamaliah, Ju Mustafa, Bronesh, Kak Syida Ome, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ, Ati, Bunda Aida, Kak Farida Aziz, Kak Fazilah, Idu Sabahan, Ibu Asyah, Firdaus Family, Saidina, Aisyah, Nur Azian, Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Ozi, Firdaus Fee, Ustaz Zudi, Ina, Kak Mariam dan juga Fas. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM50 dan top infaknya adalah Kak Nani sebanyak RM10. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Ustaz Mosh Maulana, Maya, Nur Hayati, Siti Sharifah, Siti Aminah, Muslihuddin, Lia, Alma, Zulfah, Unidini, Bangha, Jun, Kentin Paul, Mariam, Siti Sadiah, Ustaz Zajid, Ustaz MYU, Kang Abdul Ainun, Eti Herawati, Sabri dan juga Icha Sri Mulyani. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM90,000. Top infaknya adalah Icha Sri Mulyani sebanyak RM7,000. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Lady Zara dan Abang Mus. Total infak untuk tim Singapura ataupun tim putih sebanyak $56. Top infaknya adalah Abang Mus sebanyak $50. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari infak umrah dan beras JKR pada tarikh yang terkini, iaitu semalam 11 November 2025 hari Selasa. Untuk tim hijau ataupun Malaysia sebanyak RM52, tim merah ataupun tim Indonesia RM25 30 sen, dan tim putih iaitu tim Singapura sebanyak RM19 10 sen, menjadikan total semalam sebanyak RM96 40 sen, dan menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul sehinggalah semalam sebanyak RM13,259 sen. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang berinfak. Semoga kita semuanya terus istiqamah dalam melakukan infak dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua, insyaAllah. Dan sedikit kata-kata mutiara kita pada malam ini sebab tiada Kak Ayang Masuri. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Itulah sedikit kata-kata mutiara daripada saya. Dengan itu berakhirlah berita terkini JKR